Okey, apa ni? Ini baru nasi dagang kan, original Kelantan. Original Kelantan. Sedap tu. Kecek Kelantan sikit. Kecek Kelantan tu. Mari apa ni? Tengok ni, NG. Okey, siumai ada ni, tokai kedamah ni. Okey. Tebal. Ikan air. Okey, air. Ikan orang Kelantan panggil ikan air. Dia tak panggil ikan tongkol. Ikan tongkol tu KL. Ni apa ni? Sambal nyok. Nyok. Sambal Kelapa. Krisip. Kelapa. macam mana sebenarnya? Dia makan macam tu lah. Saya pun tak tahu dia makan macam mana. Okey, apa yang beza? Ni beza ni. Beza nasi dagang Kelantan, nasi dagang Ganu. Nasi kita ni nasi dia Ganu ni. Nasi garu. Nasi ni Ganu. Okey. Kalau kita nak pakai apa? Ni tengok ni. Tengok ni. Okey, hari ni bawa akak mari terang apa dah? Nasi legend, nasi lauk legend. Akak main jauh-jauh ni kita bawa lah main makan nasi lauk legend pagi hari. Kita hari ni selamat sejahtera, good morning semua dah. Aku dah Tanah Merah lah ni bersama dengan NG ni. NG Winnie Salon. Okay, so TikToker buat ni. Ni apa dia ni, saya kita juga Siu Mei. Okay, Mei daripada mana? Daripada Tanah Merah, Kedamah, nama apa? Cak Kereta Api. Sebenarnya kita bagi lama dah nak jumpa dia. Hari tu jumpa berapa bulan dah? 3 bulan, 4 bulan. Mana ada 3 bulan? Jumpa dia. Tak dia. Setahun dah. Setahun dah? Oh, lama dah. Kita tak biasa. Kemarin sini kecek gitu-gitu tak biasa. Kita nak dengan yang ngepek. Lama tak ngepek. Tak boleh lah ngepek. Dok. Kita cari tengok nak makan hok mana. Dia ngepek kuat kan. Dok kita tengok TikTok dia. Dok dia punya tu lah. Kita akak dok mana dia? Dok Ni kedai ni soh ke apa? Kedai ni. Kedai ni ke apa? Nama ke apa dah? Abame ayam cobek. Nasi ayam cobek. Nasi ayam cobek. Tapi dia nasi daging dia sedap. Gula dia sedap. Dia macam tradisi. Oi jamai-jamai dulu. Resepi oi tua dulu. Betul Abang Meh? Resepi. Ya. Tapi Abang Meh muda lagi. Oi tua dia lah. Dia muda lagi. Abang Meh muda tu. Abang Meh dah muda dah? Oh, nampak muda lagi tu. Sebab jiwa muda. Kita hari ni stop pertama kita di Tanah Merah. Hari ni kita nak buat video Tanah Merah. Tanah Merah kita nak buat video, nak pergi pasar, nak pergi sampai Kedah. Estate Kedah kita nak masuk. Kita tengok komuniti India sebab dia baru lepas tahun baru dia. So kita nak tengok lah. Nak ikut, follow kita. Tapi hari ni kita makan dulu lah dengan sister kita ni. Makan-makan dulu. Makan dulu. Makan ke apa? Kita nak terang ni. Sobek. Apa? Cobek. 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 Hok halus lah cobek. Cobek masuk cobek. Cobek tu masuk. Gade, bahasa cobek tu masuk ke apa? Koyak. Nak kasih ilik kita ni. Kecil KL ni. Okey. Cobek tu koyak lah. Okey. Lewat habis. Cepat aja habis. Okey makan aja. Okey. Okey, jom kita makan. Padat dah dok. Ni cepat ni order agak apa? Engineer order agak apa? Nasi daging dah lah. Nasi daging. Sumi, order agak apa? Mei. Nasi daging ni. Order nasi daging. Kita pun nak nasi daging kata. Nasi daging ni nasi Ganu tak? Nasi daging Kelantan. Enggak warna kuning. Warna putih ni Ganu tak? Nak campur kahwin. Separuh Ganu, separuh Kelantan. Oh, siapa tak? Separuh Kelantan, separuh Ganu jadi Tanah Merah. Ni kuih akak ni, pulut apa panggil ni? Pulut ikan masin. Lah makan kuih akaknya, akak dah depan dah. Janganlah. Ni akak kedut. Ni akak tak kedut. Ni kari pak. Dia ada kuih tepung buku habis. Habis dah? Kita baru pukul 8 je ni, Beh. Mintin tak ni video.
Kita baru sampai pukul 8 ni, habis dah. Ni benda legend ni. Kawan kecil-kecil mula kan kalau kau dekat kopi tiam ke ada lah kau ni. Pagi puff ke apa dah ni. Ni. Udah cepat tu. Abang tunggu tu. Oh, Abang Meh. Apa dah? Nasi daging kahwin. Dia mana kahwin dengan apa? Kahwin dengan nasi putih. Sebab kahwin. dia share. Oh, dia share main dengan retin ni kan. Nak share lah gapo lah. Malam kita makan 5 kali. Kali makan. Oh. Wah, awak makan. Makan. Orang kata sedap, kita terang belakang lah. Sedap. Kuah. Ikan. Ikan cobek. Tongkol. Ikan ni tak ada cobek. Orang panggil ikan ayah, orang luar panggil ikan tongkol. Ikan ni tak cobek lah. Ikan tak cabai. Kedai ni legend 18 tahun dah kedai ni. Tengok tu. Angie suka makan ikan ubi goreng dia. Mana? Ikan goreng. Oh tu. Tu makan dengan nasi kau makan dengan nasi. Bukan dengan nasi ya. Abang Meh, oyak sikit lah kedai ni sejak bila ya kedai? Tahun 1997. masa tu Sampai sikit. ada tua lah, mak saya berapa. Sak dengan mok ah. Mok Abang Meh ke mok kak? Mak ada. Mok Abang Meh. Lepas tu dia bersuara. Oh, Abang Meh take over. Dia bawa daripada dia. Tak berapa tahun waktu tu? Lama dah lah. Kalau dia 97, dia 30 tahun lebih dah. Saya ambil tembok dalam paruh lah 18 tahun. Tapi kedai ni memang dari Sampai tahun 78. ni, kedai ni, duduk sini. Kedai lama. Dan dia dibina tahun 78. Lama. Legend Tinggal memang dia dia. ada kedai kayu. Hmm. Itu saya nak rombak, tapi ada member-member kata jangan lagi sebab kayu tak ada dah. Betul. Kayu tak ada. Aku tak jumpa kedai. Ada. Okey ah. Bemeh, kawan nak ni apa? Nasi daging. Nasi daging dengan kawan nak dengan cobek. Boleh ah? Ayam cobek. Boleh tak? Boleh. Nasi daging dengan ayam cobek. Telur. Kawan beri telur ni. Telur rebus eh. Telur rebus kalau masuk dalam gula ikan air kan, jadi tak molek. Apa ayam cobek? Ayam cobek sini tak? Ha. Siapa sikit. Nak kuah. Cobek ke tu? Ayam ke? Cobek. Ni cobek dah ni. Ni bukan cobek. Saya nak bagi awak bagi tulen. Oh ya. Terima kasih banyak. Tak cukup ke? Dia kilo. Makanlah akak tu. Makanlah akak tu. Ni makanan watu kecil. Angie, ni makanan watu kecil tak? Cream puff. Betul tak cream puff? Ni akak ni, sambal dia sambal. Ni burger apa gitu? Sama kelapa, Kelantan. Semuanya. Nyo aja. Nak sambal. Jabah jatuh tengok tu. Sambal jatuh. Campur potong halus. Okey, siap ni. Siap. Terima kasih banyak Abang Meh. Okey. Kita nak makan ni. Ini ayam cobek. Tengok ni. Ayam cobek. Gimana tu? Ambil nyo. Nyo. Kita special ada nyo. Ni nyo. Okey. So kita nak makan nasi daging. Tengok tu. Retino ke satu pinggir share dua. Tengok tu. Hari ni bukan kita makan sini saja. Kita nak makan banyak tempat tak? Ni Tok Ngulu sini nak bawa ni. Tour guide. Ni Tok Ngulu, ni tour guide. Dia nak bawa kita makan macam tempat lagi tak? Nak tahu tempat mana? Follow video lain lah. Bukan video ni. Video ni kita mari ke Abang Meh Tepi bala poli. ayam cobek apa? Tepi bala poli. Bala polik. Mana mai ba? 好吃吗？可以，不错。Sedap ke? Sedap bau. Sedap. Dah legend kan. Dah legend Dah legend 30 tahun dah sebenarnya. Dia sampai Meh saja pun 18 tahun. 好吃哎。Orang Cina panggil ociak. Sedap.
Sila je. Tu lah. Ni nasi dagang 那边呢， Hmm. 那边买饭。这边 Eh, hati lah, tu eh, tu lah. 什么？ Sirup. 好吃， Tu lah lah. 我们的辣的哦， Eh, tu 我 lah. 的饭这边很早就卖完了的哦。ikan rebus。 Oh, tengok ni. Nikmat makan bersama saing, share. Ni ke rebus goreng. ibu ikan gebu orang. Nikmat makan bersama-sama dengan adik-adik semua ni. Adik ada. Adik ada. Okey nak ayah anak akak tak? Tak ada akak berat. Tak ada. Berat tak boleh akak. Tak boleh. Oh. Okey. Jom mari. Kalau nak cari kedai legend, mari cari Abang Meh. Kedai legend ni. Nak makan kedai legend, nasi daging legend, mari sini. Nasi cobek, nasi kerabu, ada dia. Dah? Mari dah. Masih minyak Oh. Ni sama dia ni, Ju ni. Bagaimana boleh nak person ni? Oh, dah. Kita tak plan ni sebab dia kerja hari ni. Ni apa kita? Okay. Yalah, makanlah. Okay. Terima kasih banyak dah Abang Meh. Awak pun saya ucap terima kasih. Terima kasih. Jumpa mula dah. Okey.